Alhamdulillah pada hari ini kita telah berjaya menganjurkan program Multaqa Ulama bersama-sama Al-Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz dari Yaman. Dan program kita tadi bermula daripada seawal pagi pukul 9 tadi dengan pembentangan kertas kerja sebanyak empat kertas kerja. Seperti mana kita tengok kehadiran peserta-peserta jemputan tadi pun orang kata sangat memberansangkan, dan kita sebagai penganjur amat berpuas hatilah dengan penganjuran program kali ini, dan insya-Allah kita akan cuba orang kata adakan lagi program-program seumpama ini dengan menjemput beberapa lagi tokoh-tokoh ulama yang terkenal daripada serata dunia ke Negeri Pahang kita ini, insya-Allah. Daripada luar juga ada, kita seperti mana pembentang pun daripada luar pun ada. Tadi kita daripada Indonesia ada juga daripada Aceh ada, sama-sama turut serta dalam program kita pada kali ini. Seperti mana kita sedia maklum, Habib kita ni seorang orang kata tokoh ulama yang terkenal daripada Yaman, dan alhamdulillah semoga dengan kehadiran beliau ke Negeri Pahang ini, semoga kita dapat sama-sama menimba ilmu, dapat barakah daripada ilmu, dan juga dapat berkesempatan untuk sama-sama mendengar tausiah daripada beliau sebentar tadi. Dan pada malam ni kita akan bersama-sama dengan beliau juga di majlis maulid tokoh memperingati tokoh ulama kita.